Weh. Apa benda ni? Weh, sabarlah. Aku ready belum kau. Weh. Sabarlah. Sabar. Weh. Tak apa masalah. Apa masalah korang? Weh, bagi aku main SMB ni elok. Weh. Ada bapak dia. Yang korang nampak tadi tu adalah aku. Ya, ada orang mana tahan nama Angkasa X ni datang dekat base aku, cuba untuk bunuh aku. Bukan cuba dah, memang dah bunuh aku dah pun. Aku miskin tau lepas tu. Macam tempat pembuangan sampah lah aku tengok. Biar betul. Tempat buangan sampah banyak tu tau. Tak boleh lah aku simpan nanti. Malam dulu stand bottom sampah. Aduh, weh. Alamak. Tak ada apa-apa. What the fuck. Aku ada satu kawan bernama Pika. Dia antara orang yang paling kaya dalam server ni. Dan ini adalah base dia. Pak dia. Damn. Assalamualaikum. Selamat siang. Hello. Oi. Hello. Halo Hauzen. Lain macam. Apa yang lain dengan tu? Asal pakai apa dengan golden helmet tu? Pula. Kau tahu tak Angkasa X tu kan? Yang selalu cari gaduh dengan aku tu. Dia tiba-tiba datang kat aku, dia bunuh aku. I want to Nah, selalu ni okey je tu hidup. Mana aku? Memang lah surprise attack. Aku tengah buat hal sendiri, tiba-tiba kena attack macam tu. Aku nak minta tolong boleh tak? Boleh? Kau minta tolong apa? Sebenarnya tadi time lawan tu aku ada je mace, tapi aku tak pakai sebab aku tak pandai. Aku ambil sebab je lah item paling padu kot. Siapa je tak nak. Lepas tu sebab aku tak pandai pakai dan aku nampak kau banyak pakai, boleh tak kau tolong ajar aku cara pakai mace? Tips and trick mace 2025. Belum kau tak 25. Ha? Tak ada. Terus kau masih ada orang tak? Kau belum pergi lagi? Aku belum pergi lagi. Takut kau nanti dia datang balik, kau nanti dia tu dah lah ada end crystal. Kau kata apa? Dia tu ada end crystal. Kau beruang tak? Apa? Kau beruang tak? End crystal? Dah pun. Kau cakap end crystal tu salah satu barang paling rare untuk kau ni sekarang. Yeah. Kau tahu rare dia macam mana? Kau tahu tak rare dia macam mana? Kau pergi the end, lepas tu collect tu ini, nanti dapat lah kot. Macam light Kau tak right? perlu pergi di end to end crystal. Tak perlu pergi di end to end crystal. End crystal tu kau craft pakai gaster, kaca, ender eye. Tu sahaja aku kata resepi dia. Walaupun kata resepi dia murah apa dia, tak dapat kaca senang. Dia banyak lagi pasal sebab ni. Tak ambil orang. Aku ni tu dah belam. Kau nampak gas kau bunuh je lah. Sekarang tak dapat. Kau tu Kau okay, kau tahu Valen tu jauh ke dapat kan? Kau pergi jauh-jauh. Kau buat apa pergi Valen? Pergi jauh-jauh buat nether portal, nanti kau spawn lah jauh-jauh daripada orang lain, dapat juga kan? Hiraukan dah sekarang ni. Kau boleh ke tak ajar aku?
Dia macam kau tak pakai je. Aku ambil boleh lah. Apa boleh ambil? Ha? Apa? Tak ada. Main-main je. Apa ni padu apa? Oh lama. Oi. Thank you. Nasib baiklah tu kau. Untung dapat kawan masuk. Ha? Ui. Berapa enchant ni? Wah lama. Alah win bersatu. Tak apalah, boleh lah. Bersyukur. Kita kena bersyukur. Apa? Bapak banyak syaka. Oi, aku Lytra pun tak ada. Aku dah dapat syaka. Firework rocket. What in the world? Bapak banyak. Kau tidur ke tak? Macam apa yang aku cakap, dia kaya gila. Sumpah aku kata, literally Shulker banyak. Full pula tu Netherite armor dah full enchanted, full durability. Apa benda lah. Kita orang pun bincang macam mana nak pakai mace nanti, macam mana nak belajar mace nanti. Tapi dia kata kita orang kena pergi dekat base aku dulu untuk check antara angkasa tu ada lagi ke tak. Bahaya takut aku. Ada orang tak? Alah, bukan sampai pun bos check ni. Macam tak ada je. Oh tak ada orang. Sabar, relax. Masa ni dah terlambat dah. Angkasa dah lepaskan diri. Tapi ada beberapa barang yang masih tersimpan. Alah, tempat ni jangan hancur. Nanti aku buat lah tempat baru. Bukan ada kenangan pun. Okay, cerita dia gini. Aku bina base ni sebab aku tak ada base. Kenalah ada base, aku bina lah. Lepas tu satu hari tu si angkasa tu datang. Dia hancurkan tempat ni. Macam kau tahulah grief. Yalah biasalah, server ni kan banyak griefer. Lepas tu aku malas lah nak betul kan. And then satu hari aku datang sini balik, boom, dia datang balik kena attack. Dia datang balik attack aku. Hari ni lah aku mati, barang aku hilang. Nak cari dalam chest ni ada apa je. Dia macam lah Shulker kau Blaze Road satu step. Satu box kot. Banyak ada. Banyak benda hilang. Kenangan pun dah tak ada dah. Lepas cerita apa yang jadi, Pika pun mula mengajar aku cara nak pakai mace dan tips dan trik ni. Aku dapat tahu banyak perkara tentang mace. Dia pun pinjamkan dah aku mace dia. Apa ranger chest ni? Nah. What in the world? Bapak banyak enchant kau. Kenapa full? Kau tak pakai? Oh, aku dah habis. Aku banyak main tim hari tu. Aku lawan 5 orang. Sakit dah, full netherite semua. Masih aku ada mace. Yalah, mace kan wajib. Oh, bagus. Macam tu ke? Dia lebih kurang. Tak, kalau pakai pedang awal pun apa yang membezakan dengan buat macam ni? Cooldown. Oh, cooldown. Okay, kau tak damage dia lah. Sikit je kan? Itu sebab cooldown tak reset. Kalau ni wah, bapak banyak. Oh ya, relax. Oi.
Aku dengan dia pun praktis dan belajar. Dari 2 malam game hingga 3 pagi game. Wow. Aduh. Wow. Aku tak pandai je. Macam ni je. Kau nak Sebelum mati kau- kota mas. Macam ni. Sebelum kau itu, kau tu tukar. Waktu aku praktis dengan dia ni, aku ni beban yang menyebabkan aku banyak gagal dan mati. What? Lepas kita orang lawan dekat dalam SMP, kita orang pun cuba untuk lawan dekat SMP lain ataupun server lain. Server training PVP lah. Lepas kita orang training lama-lama tu, kita orang pun balik dekat SMP ni dan Pika bagi aku sebuah misi. Kat sini. Tak, kenapa nama orang ni macam ni? Aku tak. Waktu aku nak kawan dia. Tu kau nak kawan dia. Ah, tu betul. Ya, aku harap kau dapatlah selesaikan misi kau. Aku tak tahu lah kau dapat jumpa dia ke tak. Susah sikit chat player sebenarnya. Kalau kau dapat jumpa, alhamdulillah. Golden apple ni. Aku pinjam firework kau boleh? Firework. Kau bagi kau. Oh, ada. Kau jap. Ha? Player ni kan. Last time aku tengok orang lawan dia kan. Tak silap aku dia ada banyak hit. Tak silap aku dia ada 80 hit kan. Banyak apa? 80 hit. Oh. Tak tahu lah masih ada ke tak. Dia cakap cakap dia guna fishing rod. Nama macam apa ni? Susah nak apa ni? Aduh. So item kau dah ready belum semua?
Item aku dah ready je. Okay. Aku rasa kau dah boleh buat misi ni dah. So aku dah ready lah. Okay. Okay, pergi. Kau cari ya. Tak boleh bagi aku amplifier ke? So sekarang ni aku pergi lah. Kau carilah nama XDD sebentar. SDD. Okay, jap aku try salin jap. Kau nanti aku tunggukan base aku. Sebenarnya Pika minta aku untuk bunuh seseorang bernama XX_DD_James. Aku pun tak tahu kenapa nama dia macam tu, tapi aku pergi je lah. Dan Pika minta aku bagi dia armor yang dah di drop oleh orang tersebut. Aku tahu nak cari orang yang susah, tapi sebab aku dah diberi misi, dah diberi amanah, lagipun dia dah ajar aku, so aku buat je lah. Kalau lacang elok senang, mesti aku dah jumpa dah orang kat kawan ni. Oi. Ni base apa ni? Tak pernah nampak aku. Ada potion. Ambil je. Oh, potion juga. Boleh lah ni. Walaupun aku dah ada banyak bekas Bika. Macam tak ada orang je ni. Bukan base. Tak. Weh, the base. What's up? Hello. Boleh cakap tak? Tak ada mic ke? Bapak lah tak ada mic. Kau main zaman mana? So base cantik. Base ada creeper. Base memang cantik. Ada ni. Okay. Oh. Tanah aku tengok. Yang kedua, ada satu orang ni suruh aku bunuh kau. Oh, sampai yang kau buat. Alamak. Air. Oh no. Elytra aku. Rasa macam lawan dengan ubi kayu. Oh, kalau tak ada benda pula. Alah, tak mau kau buat. Creeper.
Matilah. Miau pedang. Ada juga aku mati ni. Oh. Oh ya, ada lagi. Bagi aku. Thank you. Wait. Alah, betul. Dia ni jenis yang tak reti duduk diam. Sampai ke nether pun dibawa ni. Setelah lama kita orang berlawan, dia pun give up kot. So dia bagilah aku dia punya armor dan menyerah kalah. Tapi kau tahulah aku ni orang macam mana. Seteruk mana pun aku tetap akan bunuh orang yang cari pasal dengan aku. Well, technically aku yang cari pasal dulu, but tak kisahlah. Assalamualaikum, salam Madani, salam Malaysia, salam Minecraft. Tak ada orang. Hello. Ya. Yo. Ya. Sesuai permintaan kau, dia ada drop tu je. Dan nak miss dia. Sekali dengan benda alah ni, jangan tanya kenapa. Pelut, jangan. Pelut. Dia bawa potion tu, bawa apa? Dia bawa potion ada pearl sekali. Tapi tak apalah, dia dah mati dah. Tapi yang penting kau menang. Banyak barang kau. Tapi kau tahu ke dia kat mana? Aku boleh cari. Tak apalah, aku tak nak libatkan kau. Takut dia pula yang serang kau. Yelah ya, and crystal kot. Kau nak ke semua barang kau ni hancur? So tak apalah, aku boleh lawan dia. Betul ni. Tapi banyak ada seorang lagi kan? Tak siap aku kau kata yang ikut serang tu. Dia macam pakai invisible potion. Lepas tu dia punya armor ada diamond trim. Macam mana rupa trim dia kalau kau ingat? Dia macam bentuk eye, armor trim eye yang macam mata kat tengah. Oh, macam aku pakai ni ke? Yang macam kau pakai, tapi dia diamond. Aku tak pernah dengar orang pakai macam tu.
dah nama pun Invisible Man, mestilah misteri. Oh ni Patutlah kau cepat tahu sampai. Bye bye. Bye. Kalau ada apa-apa aku bagi dah Ouch, ouch, ouch. Sebelum aku bergegas ke base angkasa, aku perlu pastikan yang aku dah sedia untuk perlawanan nanti. Aku pastikan inventory aku cukup dan tak tertinggal apa-apa. Tak lama kemudian, aku pun jumpa base angkasa yang terletak di atas gunung Acacia. Hello. Hello. Yo. Crystal. Hui.
Mana kau? Lah, lari pula. Apa ni lari-lari? Aku malas tau nak lawan lagi. Kau nasib baik aku tak tahu siapa. Lari pula. Si angkasa dah tumpas, tapi orang invisible tu dapat melepaskan diri. Aku tak tahu dia pergi ke mana, tapi aku kena pastikan dia akan jatuh di tangan aku. Aku pun cari dia dan cari untuk bongkar identiti dia. Adakah aku akan jumpa dia atau tidak?